Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membuat coding untuk projek RBT saya, iaitu projek tongkat untuk rambutan. Jadi untuk projek saya pada kali ini, saya akan menggunakan Microbit dan Rekabit untuk menjalankan saya punya projek lah. Dan di sini juga saya menggunakan bahan-bahan lain seperti ultrasonic sensor untuk mengesan jarak, dan saya menggunakan motor servo untuk ditambahkan ke dalam projek saya. Jadi untuk membuat coding tongkat untuk rambutan saya pada kali ini, saya perlukan servo, dan saya perlu menggunakan extension daripada Rekabit. Dan lagi satu, saya perlukan extension untuk ultrasonic sensor. Jadi baiklah, untuk permulaan projek saya akan menggunakan ultrasonic. Di sini kita boleh lihat blok-blok yang disediakan oleh ultrasonic, dan untuk blok yang pertama kita perlu attachkan dia kepada blok on start dan juga forever. Dan yang seterusnya, saya menggunakan motor servo dan motor servo ini perlu disetkan pada 0 darjah untuk permulaan projek, supaya motor servo tersebut sesuai dengan kehendak kita lah. Dan yang lagi satu, saya perlukan data pin untuk saya sesuaikan ke dalam saya punya Rekabit. Baiklah, untuk permulaan kita sudah selesaikan. Kita masuk kepada blok yang forever ini. Jadi untuk blok yang forever ni agak pandai sikit, kerana kita akan melakukan pengulangan dan juga pilihan untuk saya punya projek. Jadi untuk projek saya ini, saya akan setkan motor servo saya daripada 0 hingga 180 darjah. Dan seterusnya kita akan menggunakan blok untuk kita sambungkan, untuk kita ambil sama ada untuk membuat pilihan ataupun ulangan. Jadi di sini saya akan gunakan blok daripada ultrasonic ini. Jadi di sini saya akan menggunakan struktur pilihan, disebabkan saya akan membuat dua jarak, iaitu jarak dekat dan jarak yang sedikit jauh. Jadi di sini untuk jarak saya akan setkan dia kepada 40 cm.
supaya dia tak terlampau dekat lah. Dan seterusnya saya akan letakkan beberapa LED supaya LED ini menjadi tanda amaran kepada saya punya projek, yang mana apabila jarak tersebut terlalu dekat, jadi LED ini akan menjadi sistem amaran lah kepada orang yang menggunakan saya punya projek. Dan saya akan gunakan buzzer juga. Di sini saya akan setkan buzzer dalam satu saat, supaya apabila dia rapat, buzzer tersebut akan berbunyi dengan sangat cepat. Dan di sini juga saya akan letakkan paparan pada saya punya LED. Jadi di sini apabila saya punya ultrasonic ini mengesan jarak, jadi dia akan keluarkan simbol dan keluarkan tulisan amaran. Di sini saya letak awas lah. Dan saya akan setkan servo saya dalam jarak 160. Macam apa nak pula? Ubah sikit, 120. Baiklah, untuk part yang pertama dah siap. Jadi kita akan tambah untuk pilihan yang kedua. Dan kita akan gunakan blok yang sama, cuma kita akan ubah jarak dia kepada jarak yang lebih jauh. Di sini saya akan setkan jarak saya dalam 70. Juga saya akan gunakan LED yang sama, blok LED yang sama. Cuma kita akan ubahkan bentuk dia sedikit berlainan daripada yang mula pada awalnya. Saya juga akan menggunakan muzik yang sama, cuma kita akan kurangkan kelajuan bunyi daripada lagu ini. Jadi untuk cantikkan lagi saya punya projek RBT ini, mungkin saya akan gunakan RGB light untuk menambahkan lagi keserian pada saya punya projek.
Dan untuk yang terakhir, saya telah siapkan dua struktur kawalan pilihan. Dan untuk yang terakhir, saya akan matikan ke semua sistem yang saya telah pasang tadi. Kita ambil clear screen, kita letakkan pada selain daripada kedua-dua tempat yang tadi. Kita akan stopkan semua bunyi. Dan kita juga akan stopkan kita punya motor servo. Okay, baiklah, jadi siaplah coding yang kita sesuaikan untuk projek saya pada kali ini. Jadi inilah gambaran keseluruhan untuk projek saya. Baiklah, ni kalau pada jarak yang tak mencapai sedikit jauh, jadi LED saya akan menyala seperti ini. Dan motor servo dia akan berada pada keadaan normal yang saya setkan tadi. Jadi apabila kita rapatkan tangan, jadi LED saya akan menunjukkan tanda awas, iaitu tanda amaran. Jadi baiklah, sampai di sini saja projek saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.